Kau dah rogok anak orang, kau rekod, lepas tu kau sebar, lepas tu kau boleh masuk SPM. Weh, kepala aku pening weh. Wish, bapak ah, sumpah aku tak boleh brain tu. Mana kau pergi ini? Tak ada Kau lain kali, kau sebelum nak cakap tu, kau pergi flush dulu. Malu siap. Aduh, kau dah berapa kali tau selalunya ulas, tapi macam tak ada benda je yang logical. Kau faham tak? Kau cakap semua tak ada logik. Biar aku tak faham Mawi, macam mana kau boleh jadi satu ketua. Aku tak tahulah. No comment at all. Kau belajar lebih tinggi kot, tetapi kau cakap tu macam kosong, tak ada benda. Sepatutnya kau kena bagi perempuan tu, bukan yang laki yang ogo dia tu. Hai, dunia dekat Malaysia ni aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang teruk sangat-sangat. Sangat teruk ya, tak ada logik langsung.